Untuk permulaan video kali ini ataupun peluang saya ke Penang pada kali ini, saya nak mengupas sedikit lah tentang ada beberapa penonton yang menonton channel video di channel saya yang bertanyakan lah juga tentang bila masa paling sesuai kita nak makan durian di balik pulau. So secara generalnya atau secara umumnya, musimnya bermula pada bulan 5 lah, ataupun pertengahan bulan 5 di balik pulau telah bermula lah dia punya musim durian. Jadi dia akan pergi ke bulan Jun, Julai dan kemungkinan ke Ogos lah. Tapi bila penghujung Julai dan Ogos tu, kadar buah tu yang masih ada tu dia tidaklah banyak seperti awal musim lah. So saya dah berdekatan dengan jambatan kedua yang specialnya pula adalah tentang durian balik pulau ni, ataupun di Penang lah, di Pulau Pinang. Dia ada banyak variety ataupun jenis, dan saya pun telah pernah buat video merekodkan 30 jenis durian balik pulau yang saya pernah cuba, dan ada juga yang saya dah rasa yang lain tapi saya tidak rekodkannya lah. Yang ni boleh dirujuk lah pada video-video yang sebelum ini. Jadi bila kita nak tengok musim durian ni, dia ada awal musim, pertengahan musim dan akhir musim lah. Yang paling sedapnya, secara jujurnya, sepanjang saya pernah duduk di balik pulau sebelum ni, pertengahan musim adalah rasa durian yang paling sedap lah bagi pelbagai jenis lah. Jadi bila kita awal musim, penghujung bulan 5 ni ataupun bulan sebelum ni, dia punya buah tu tak luruh. Ianya boleh dikatakan sebagai durian buah buruk lah. Ada gerai yang dia tidak menjual lah, ada yang hanya menjual beberapa jenis yang dia yakin buah dia dah elok dan isinya dah mula sedap lah. Tapi kalau kita nak compare awal musim dengan pertengahan musim, memang buah pertengahan musim tu lagi sedap lah rasanya. Sekarang ni, hari ni adalah 24 Jun 2025. Jadi bulan 6 ni, kalau penonton tanya saya, bulan 6 ni lah buah paling sedap lah kalau kita beli daripada pelbagai jenis. Kalau awal musim tu dia tak berapa banyak jenis yang jatuh. Contohnya macam kumpul, D11, D12, durian kunyit dan sebagainya tu, itu adalah durian awal musim. Tapi ada juga yang macam udang merah Penang dengan Blackthorn dan Musang King yang luruh, tapi ianya tidaklah banyak. Okay. Jadi bila pertengahan musim pula, pelbagai lagi jenis yang mula luruh lah. Dekat masa itulah dia punya buah dia, kadar buah dia semakin banyak, dan harga dia boleh katakan murah lah daripada awal musim. Murah sedikit lah. Awal musim tu mungkin boleh dengar RM40, RM50 kan sekilo. Mungkin bila dah pertengahan musim ni, dia boleh capai lah RM25 dan ke bawah lah. Dan saya pun minggu lepas saya dengar rakan saya beli, dia dapat RM18 lah. Udang merah tu RM18 per kilo. Jadi jauh beza lah berbanding awal musim. Jadi bila pertengahan musim ni lagi banyak jenis-jenis yang luruh lah. Tapi kalau tanya saya, ada contoh dia macam nama pun pelik-pelik juga dari ini. Tapi 30 yang saya pernah rasa tu pun quite good jugalah rasanya. Ada di 14, di 15. Itu kira durian yang biasa, dan dia bila dia luruh di pertengahan musim ni, dia punya harga tu dia boleh murah sedikit lah berbandingkan dengan harga-harga yang durian premium, contohnya udang merah Penang, Blackthorn dan Musang King lah. Dan bila penghujung pula, kita akan dapat juga lah durian ni semakin lama. Bila hujung ni, kita akan nampak lah. Contohnya yang paling biasa kita tengok, bila durian tangkai panjang lah, tangkai panjang yang luruh dia banyak di kedai, banyak jual durian tu. Maksudnya musim durian tu sudah hampir ke penghujung lah. Cuba-cubanya rezeki durian tangkai panjang ni jatuh akhir musim.
Jadi dia punya harga tu tidaklah setinggi macam awal musim dengan pertengahan, tapi rasanya pun sedap juga. Yang durian-durian lain pula dia dah makin penghujung. Dah hujung, durian takar panjang masih banyak, tapi durian yang jenis lain tu dia dah start berakhir. Jadi dia punya rasa pun makin dah tak berapa sedap lah. Jadi bulan 6 ni kalau tanya saya secara ikhlas, bulan 6 ni lah paling sedap lah untuk rasa durian di Balik Pulau.